Bila orang cat datang nak cat, saya akan buka balik. Sebab kawasan ni dia banyak kecurian. Dengan mega kabel curi, menangis lah. Memang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari tuan-tuan. Alhamdulillah, lama dah saya tak buat YouTube. Jadi hari ini berkesempatan untuk saya buat video YouTube lah. Okey, sekarang saya di projek pendawaian baru. Sebelum ni saya rewiring rumah belah. Nampak itu rumah dia, rumah asal. Ni untuk yang ni posh, tempat parking kereta. Lepas tu di tingkat atas untuk dia apa ni, mengopi. Lebih kurang macam tu lah, mengopi ke mengopi ke. Tapi dalam ni dia, ruangan dia ada 11 soket plug. 11 soket plug termasuk dengan bawah satu soket plug. Cuma yang atas semua dia pakai 4mm. Sini. Okey, yang anda tengok mega kabel, okay, 4mm, 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 ini pun 4. Lepas tu dia ada litar, okey, ini satu. Okey, yang ni aircon 4mm. Ini pun 4mm. Yang ni kabel submit, meter. Mega kabel. Okey, mega kabel, meter mega. Lepas tu dia ada kabel api, kabel bumi untuk metal clad. Metal clad, okey, 4 meter. Mega. Okey, dua soket plug 4mm terpakai. Yang ni pun 4, sama tak dekat Okey, 4mm mega kabel. Ini pun 4. Soket plug ujung. Lepas tu dua sel atas aircon. Dah, kita ikut kan?
Ya. Boleh jalan hai. Boleh. Okey, boleh teh. Air muda. Buat tu. Batu pula. Gila. Saya cuma letak sementara. Bila orang cat datang nak cat, saya akan buka balik. Sebab kawasan ni dia banyak kecurian. Dengan mega kabel, curi menangis lah. Memang menangis. The majority mega lah. Ada satu utama kabel, iaitu 2.5. 2.5 ada. 4mm. Ada tak bawah dia? 4mm. Okey, 4mm. Ada satu utama kabel. Hijau. Warna hijau. Okey, satu tak kisahlah. Yang penting dia pakai okey ni utama kabel. Okey, utama kabel ni dia punya spek sama dengan mega kabel, tuan-tuan. Utama kabel, mega kabel, tone kabel, AHF itu sama. Itu kualiti sama. Cuma orang kenal mega kabel. Jadi untuk ruangan ni dah siap 100% saya buat wiring. Daripada hacking, tanam paip, buat daluan paip, tarik kabel. Sistem dia sama wiring. Siapa-siapa buat dia sama. Betul dengan salah, banyak looping ataupun kurang looping. Itu je. Berbeza wiring ataupun wireman ni. Ada setengah wiring, dia banyak looping. Mungkin dia ambil 10. Ada setengah ni dia kurangkan. Terletak kepada wireman lah. Okay, untuk tingkat bawah,
Slab. Okay, ni untuk area parking. Area parking ni pipe semua dalam slab. InsyaAllah cara saya buat, kabel semua boleh lalu. Tak ada nak tersekat-sekat, tak ada nak apa nak kena paksa, tak ada. Sebab sebelum konkrit masuk, saya letak pipe dan saya dah test laluan pipe supaya kabel tak ada tersangkut. Okay, ni area ni lampu 4 unit, kipas 2 unit. Okay, yang ni kabel 2.5 kita pakai plug je. Sini dia akan pakai 2.5. Untuk tingkat atas 4 mm. Dia ada 2 liter, 2 seket lah untuk lampu. Okay, ni untuk link. Ni kan. Ini untuk ding. Okey, ding sistem ni saya dapat 3 ohm. 3 ohm lebih sikit lah, 3 ohm. Dia lain. Untuk rumah tu 5 ohm. Bel. Okey, tu untuk rumah tu 5 ohm. Yang ni 3 ohm. Sebab untuk yang ni dia akan pakai meter lain. Saya pun tak pasti. Cuma daripada owner pakai meter lain lah. Okay, ni kabel dia 10 mm. 10. Ini daripada meter 10 mm. Ini untuk papan meter. Papan meter saya standby terus untuk kabel bumi. Saya takut dia pakai yang metal clad, jenis yang metal clad, memang kena pakai bumi dah. Kalau dia pakai yang kayu pun tak ada masalah nak pakai. Cuma saya telah untuk hari ni, progres saya sini 4 hari ni. 4 hari. Okay, 4 hari. Alhamdulillah. Saya pun jarang buat video, tuan-tuan. Duk tengok video orang lain, TikTok orang lain. Jadi saya jangan sabar. Sebab saya hanya ada 3 orang, 2 manpower dan saya. Untuk wiring ni, macam saya beritahu selalu lah, buatlah yang terbaik. Tak kisahlah anda nak cari yang murah atau yang mahal, buat yang terbaik lah. Supaya tak keluar kos 2 kali. Bila keluar kos 2 kali, dia macam kita buat wiring tu yang high spec. Tuan-tuan boleh faham tak? Kalau contoh harga wiring 3,000, kena buat untuk kali yang kedua 3,000, 6,000. Sepatutnya 6,000 tu dah boleh jadi wiring yang smart lah. Jadi buat yang terbaik lah tuan-tuan. Sekarang ni barang-barang pemahal. Wireman pun ramai lah yang baru keluar daripada pusat latihan Giat Mara, ILP, Institute, ramai dah keluar. Jadi jangan main harga. Untuk adik-adik kat luar, jangan main harga. Rasa harga tu berbaloi dengan kita buat kerja, ada untung, tak menipu owner, customer, buat. Kalau rasa dengan harga tu boleh kita jadi tak jujur, menipu, tak payah buat. Simple je. Kita menipu pun tak lepas juga. Sama. Kita nak cari rezeki yang berkat, tuan-tuan. Bila nak cari yang berkat, dia ada susah dia. Jadi wiring ni, itu lain, ini lain. Itu tangan saya juga. Rumah banglo, keluasan 1,500 kaki. Saya juga buat. Dan yang ni, saya juga buat. Ding, rumah tu saya buat dapat 5 ohm. Yang ni pun, saya juga buat dapat 3 ohm. Berbeza-beza. Jadi, insyaAllah, untuk finishing last kali, berkesempatan lagi saya buatlah video. Jika tak berkesempatan, next project lah. Bukan tak ada projek, ada projek saya ke Bangi, Jitra, ada projek. Cuma saya tak sempat nak ambil video, tuan-tuan. Pembantu saya, manpower saya semua buat kerja, saya buat kerja. Kadang-kadang fikir tak penat dia. Jadi itulah tuan-tuan, wiring. Simple je lah, saya main wiring kampung, bukan JKR. Macam ni lah. Kalau main JKR pun sama juga. Jadi saya ucapkan terima kasih yang kekal lagi dalam channel saya. Ada yang tanya saya kenapa tak buat video, ada tuan-tuan. Saya buat. Cuma saya banyak masuk dalam TikTok lah. Saya tak masuk dalam YouTube. Jadi saya nak pergi site visit satu tempat lagi. InsyaAllah yang ni saya akan masuk apabila dah siap semua sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.